Nabi kata siapa jaga dua perkara, aku nak pergi tangan piping masuk syurga. Satu, jaga antara dua kaki, mana kemaluan. Jangan kata tak rupa, tak ada menikah halal, tak kira dak. Jaga. Yang kedua, jaga antara kan, mana lidah. Kecek pe beringat sikit, nak buat tubik sepatah-sepatah, pecah belah dak di belaga ke apa. Kecek pe sikit, jangan orang lari pada masjid kau. Kecek pe jangan ke orang turut sesak apa. Nak fatwa sosok kita ngaji dah tu ilmu hak kita baca, hey kitab lain ada lagi tu. Jangan gaduhlah kita nak fatwa kata orang sesak, orang ni bid'ah, orang ni dolalah, orang ni kafir, orang ni munafik. Jangan gaduh waktu baik. Beringat sikit lidah. Nabi pesan kepada seorang ulama sahabat bahawa siapa kiamat le syurga dialah ketua ulama. Siapa? Hadrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ibnu Jabal adalah ulama masa sahabat. Masa nak berpisah dengan Nabi pergi di Yaman, Nabi kata apa? Muaz, ana uhibbuka fillah. Aku kasih kamu Muaz. Nabi pun tiap titik air mata. Muaz pun jaga kaki naik atas kuda. Muaz, nak bersesa deh. Mugi ni, mu kelik mari ziarah kubur ku atik. Baitullah ada tapi aku tak ada dah ziarah kubur ku atik. Muaz nak ni teruk ya Rasulullah. Kena kecek itu. Hari tu aku tak ada dah. Hatta ni mana pergi Nabi tak ada mati dah lepas ada ni. Wafat dah. Muaz kata ya Rasulullah, minta saya tangguh tak pergi boleh. Nak duduk masa yang terakhir. Nabi kata Muaz, kalau mu nak duduk dengan aku oleh syurga, mu berpisah masa hidup ni lah kerana agama. Risalah ni mungkin sebar. Tapi aku nak bersesa ya Muaz, mu nak tahu dak khulasah agama. Muaz ulama, ingat malak deh pesan ni kepada ulama tang lain. Muaz, ya Muaz Ibnu Jabal, aku nak bersesa khulasah agama. Mu jaga hak ni, mu boleh jaga agama kau. Kalau mu tak jaga hak ni, mu tak boleh jaga agama. Alim ni royak untuk wipahai sampai kiamat manusia. Kalau royak kau Muaz orang, royak balarah pakai kecek itu bahaya. Tapi nak royak kita. Mu nak tahu tak Muaz khulasah agama? Aku bina ya Rasulullah. Nabi tarik lidah depan Muaz. Muaz, mu jaga hak ni nah. Nabi waktu tubik lidah pergi Muaz. Jaga hak ni molek, mu boleh jaga agama. Kalau mu tak jaga lidah, mu tak boleh jaga agama. Khulasah agama duk dijaga lidah. Apa Nabi sedang orang panggil patibat, pak patibat, cai kamput. Guna kecep buat seolah kata royak budak tadika, dek, jaga hak ni nah, budak halus. Duk bimbang takut kita tak faham ni. Banyak mana hadis tu Allah pecah puluh-puluh orang pecah Allah habis. Hadis tu ya sebab kita tak faham. Takut tak faham bab agama ni. Nabi bersama, jaga ni. Ni. Sampai hari ni tuan-tuan duk jadi seluruh dunia. Buku ni kan. Fatwa mari. Buku hak Nabi pesan pada Muaz, kita tak bakar. Mudah tengok orang mung tak sah. Tuhan tak terima. Jahil, sesak, murtad, bid'ah, kafir, dalalah, munafik. Tuan-tuan jaga, beringat, jangan gaduh lidah ni. Walaupun lembut-lembut ni boleh tarik kita sendiri masuk neraka dengan lidah. Lidah mudah-mudah kadang-kadang boleh kita guna diri kita masuk syurga tanpa hisap. Ada orang masuk neraka tanpa hisap dengan sebab lidah. Ada orang masuk syurga tak tanya dengan sebab lidah. Allah suruh malaikat panggil, bawa dia masuk syurga. Orang ni kata, ya Allah, kena mudah ni, sungguh ke? Pergi lah. Pergi sekiranya, takut gurau apa. Mau pergi panggil pula Tak, pergi. Tak apalah aku nak masuk syurga, tapi aku nak tahu sebab apa. Kena Allah suka gitu lalu suruh aku masuk syurga. Aku ada maksiat, aku ada dosa. Kullu bani Adam qata'un. Aku nak tahu tak boleh ke sebab apa. Allah kata malaikat royak ke dia. Tak ingat ke? Masa hidup dunia orang duk haru-haru, tak suka, tak ada wasa nak alam-alam masjid, tak ada wasa nak belajar semaya, tak ada wasa nak mengaji. Lidah mu kecek hari tu, orang bakat mengaji, orang bakat mari sejid, orang bakat taubat. Padai dah dengan lidah mu hari tu, pergi masuk syurga tanpa hisap. Lidah ni tu sore lagi mari, Allah kata malaikat, hamba dia masuk neraka. Demon ni kata, ya Allah, mana keadilan? Aku silap sungguh tapi kebaikan aku ada, timbel lah berat hak mana. Dah pergi masuk neraka. Ya Allah, aku tak jam keadilan timbel. Tak apalah. Masuk neraka tapi aku nak tahu sebab gapo. Geno Allah marah begitu lalu kat aku.
Allah kata malaikat royak ke dia, mu ingat tak atas dunia dulu. Orang duk kasih saya molek, duk belajar taubat dengan Allah, hok ni baru duk betul Fatihah, mari sejid, hok ni duk buat amalan kebaikan. Lidahmu hari tu kecek kata hukum fatwa orang, lari mas tak tinggal masjid, sampai mati tak hijau masjid. Kasih saya le kampung support adik-beradik, kecek pemu pecah belah habis 3 buak jadi le kampung. Mu ingat ke tak lidah mu hukum fatwa, orang pecah belah, orang jadi balah, orang tinggal amalan masjid sebab fatwa daripada lidah kamu. Ada dah kecek pemu hari tu gini aku walizubillah wa na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan tak ada siapa sepenuh nah hari ni. Maaf ni saya guna jadi jos sikit kecek pe saya.